Apa tanda yang Allah nak selamatkan kita daripada azab kubur? Allah detikkan hati kita untuk baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Maknanya kalau siapa-siapa antara kita ni yang sebelum tidur baca surah Al-Mulk lah, kan kita ni gerak hati kan Allah yang bagi. Kita nak pegang Quran, nak baca pun Allah yang bagi izin. So kalaulah kita baca Quran, baca surah Al-Mulk, ini maknanya, signalnya, mesejnya adalah aku nak selamatkan kau daripada azab kubur nanti, maka aku izinkan kau baca surah Al-Mulk. Sama juga tuan-tuan dalam permintaan kita doa. Tuan-tuan takkan bergerak bibir kita ni, takkan bergerak lidah kita ni, takkan tergerak hati kita ni nak meminta sesuatu melainkan dengan izin Allah. Maknanya kalau kita ada doa sesuatu, contohlah tuan-tuan doa apa ya Allah bagilah bagilah kepada aku kehidupan yang anak-anak bersatu hati. Contoh, kita tengok mungkin anak-anak makin besar, dia makin jauh. Anak-anak seorang kat Johor, seorang kat Perlis, seorang kat Melaka kan. So, ya Allah, jadikanlah adik-beradik ataupun anak-anak aku ni yang sekarang ni dah makin jauh dah. Ada yang bergaduh dengan Kak Long, Kak Ngah ni. Ya Allah, satukanlah hati mereka balik, ya Allah. Kita doa macam tu. Tuan-tuan, bila Allah izinkan kita berdoa, maknanya apa? Maknanya Allah memang nak satukan balik anak-anak kita. Hujung nanti Allah nak satukan balik hati anak-anak kita daripada bergaduh hari ni, dia akan semakin berkasih sayang. Sebab tu tuan-tuan, apa yang kita doa hari ni, malam tadi kita doa, semalam kita doa, pagi tadi kita doa, tu semua doa-doa yang Allah akan kabulkan. Cuma timingnya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah boleh saja untuk terus jadikan Nabi Yusuf ni Al-Aziz dekat Mesir, terus jadi Perdana Menteri.